Roket Rusia Oreshnik ternyata sekedar gertakan kosong yang sangat dilebih-lebihkan. Pakar akhirnya selesai mengkaji serpihan roket ini, yang telah 3 kali menyerang Ukraina. Analisis komponen elektronik roket. Oreshnik yang menyerang Bila Tserkva, Lviv, dan Dnipro menunjukkan bahwa roket itu mengandungi bahagian buatan Rusia dan Belarus, yang kebanyakannya dihasilkan antara tahun 2014 hingga 2016. Dan semua kandungan lain di dalamnya lebih lama lagi, yang menunjukkan bahawa satu-satunya perkara moden dalam roket itu hanyalah propaganda Vladimir Putin. Selain itu, sebelum ini di Kongres Riket Syriak menyatakan bahawa penggunaan Oreshnik untuk menyerang Ukraina akan memberikan hasil yang bertentangan kepada diktator Rusia daripada apa yang ingin dicapainya. Hakikatnya, serpihan roket ini kini berada dalam kawalan perisikan Amerika dan Amerika Syarikat sedang mengkaji potensi sebenar peluru berpandu Rusia. Dan ternyata, Putin sekali lagi telah melebih-lebihkan tahap ancaman itu dengan sangat ketara. Nama saya Alex Pichi, mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya minta anda untuk melanggan saluran ini, tekan butang suka pada episod ini, tulis sebarang komen anda di bawah video dan langgan saluran Telegram saya, Pichi News. Pautan ada di dalam deskripsi video ini. Jadi, para pakar akhirnya telah mengkaji roket Oreshnik yang digunakan untuk menyerang wilayah Lviv dan Dnipropetrovsk, serta Bila Tserkva kira-kira seminggu yang lalu. Dan kesimpulan pertama sangat mudah. Roket itu bukanlah yang terbaru. Khususnya, pakar telah mendapat akses kepada elektronik dalaman dan sistem kawalan penerbangan roket tersebut. Kajian terhadap serpihan roket Oreshnik yang digunakan oleh orang Rusia untuk menyerang Bila Tserkva menunjukkan bahawa terdapat komponen hanya dari Rusia dan Belarus. Pada masa yang sama, pakar yang bekerja dengan penerbitan militer ni telah mengkaji serpihan roket Oreshnik lain yang masih utuh, yang digunakan oleh orang Rusia untuk menyerang wilayah Lviv pada malam 8 hingga 9 Januari 2026. Analisis komponen elektronik menunjukkan bahawa roket tersebut mengandungi bahagian dari Rusia dan Belarus, yang kebanyakannya dihasilkan pada tahun 2014, 2015 dan 2016. Sebenarnya, hari ini telah diketahui bahawa sebahagian badan roket Oreshnik yang digunakan oleh Rusia untuk menyerang wilayah Lviv pada bulan Januari telah terpisah semasa penerbangan dan tidak terbakar. Ini membolehkan analisis terperinci dilakukan terhadap bahagian dan komponennya. Khususnya, blok pemproses dan papan komputer utama yang menghantar isyarat ke kemudi dan enjin telah terselamat. Kajian terhadap komponen-komponen ini sepenuhnya menafikan kenyataan Kremlin bahawa peluru berpandu ini adalah pembangunan yang benar-benar baharu. Pakar memberitahu bahawa peluru berpandu yang menyerang Lviv telah terbuka dan melepaskan badan logam lengai ini terlalu tinggi, khususnya pada jarak 5 hingga 6 kilometer dari sasaran. Oleh itu, bahagian-bahagian peluru berpandu itu hanya bertaburan di kawasan yang agak luas dan ia tidak terbakar. Di Bila Tserkva, peluru berpandu Oreshnik terbuka pada ketinggian yang agak rendah. Sebab itulah ia tepat mengenai kawasan garaj. Semua 6 pakej yang masing-masing mengandungi 6 unit jatuh ke beberapa garaj. Maksudnya, jelas kelihatan bahawa ia terbuka sangat dekat dengan sasaran. Jadi semuanya jatuh rapat-rapat. Maksudnya, peluru berpandu itu telah sedikit dilaraskan selepas pelancaran ke wilayah Lviv. Akhirnya, pakar-pakar menyatakan bahawa peluru berpandu Oreshnik hanyalah hasil daripada pemodenan dan pengubahsuaian mendalam terhadap sistem peluru berpandu Soviet dan Rusia yang sedia ada. Hanya beberapa perubahan teknologi tertentu telah dibuat pada reka bentuknya. Tetapi semua papan litar bercetak dan microchip yang ditemui di dalam blok pemprosesan telah dihasilkan dalam tempoh antara tahun 2014 hingga 2016. Berbeza dengan drone Rusia, di mana komponen asing moden yang dihasilkan pada tahun 2024 dan 2025 ditemui. Tetapi dalam roket Oreshnik, tiada langsung bahagian baru dari Amerika Syarikat, China atau Eropah ditemui. Kesemua komponen elektronik adalah sepenuhnya dari Rusia dan Belarus sahaja. Khususnya, pada papan litar, terdapat elemen yang dihasilkan oleh kilang integral di Minsk, yang menghasilkan litar bersepadu, peranti semikonduktor dan komponen elektronik untuk peralatan ketenteraan. Dan ia merupakan salah satu pengeluar mikroelektronik terbesar di Eropah Timur.
Manakala sebahagian besar komponen asas dihasilkan di perusahaan-perusahaan di Moskow dan kawasan sekitar Moskow. Oleh kerana roket Oreshnik dibangunkan sebagai pembawa hulu ledak nuklear, ia mempunyai ketepatan panduan yang rendah. Ini adalah tipikal untuk roket kelas seperti ini. Roket ini dilengkapi dengan kepala peledak berasingan yang sebelum mengenai sasaran akan terpisah kepada 6 blok panduan yang berasingan. Setiap satunya mengandungi lagi 6 sub munisi. Tetapi tanpa kepala peledak nuklear, ia hanyalah bongkah besi, tuang seberat 50 kg setiap satu. Oleh itu, jika peluru berpandu digunakan dalam varian bukan nuklear, keberkesanan kemusnahannya adalah minimum. Hanya pada kelajuan yang sangat tinggi, bongkah besi seberat 50 kg ini menghentam tanah. Tidak lebih dari itu. Pakar yakin bahawa Oreshnik adalah pengubahsuaian tergesa-gesa daripada projek peluru berpandu balistik antara benua Soviet RS-26 Rubes. Kedua-dua produk ini hampir sama dari segi ciri-ciri jisim dan saiznya. Dan kedua-duanya direka untuk membawa kepala peledak berasingan. Pembangunan Rubes dijalankan di Rusia moden. Khususnya, ujian aktif dijalankan dari tahun 2011 hingga 2015. Tetapi dari segi reka bentuk, peluru berpandu ini berasaskan kepada Sekolah Kejuruteraan Roket Soviet dan teknologi peluru berpandu balistik antara benua Topol M dan Yas. Dan di sinilah saya akan jelaskan kenapa Oreshnik, seperti yang saya katakan, adalah peluru berpandu yang dicipta secara tergesa-gesa untuk menakut-nakutkan. Projek Rubes dibangunkan sebagai versi peluru berpandu Yars yang lebih ringan dan mudah alih. Tetapi terutamanya pada masa ketika sekatan ke atas jarak penerbangan peluru berpandu balistik masih berkuat kuasa. Pada masa itu, perlu untuk membangunkan satu peluru berpandu yang tidak tertakluk kepada pemantauan antarabangsa dan boleh terbang pada jarak kurang daripada 5,500 km. Dan projek Rubes ini dibangunkan agak lama. Tetapi program ini secara rasmi dibekukan pada tahun 2017. Tetapi kemudian, selepas Vladimir Putin memulakan perang berskala penuh terhadap Ukraine, projek Rubes ini dihidupkan semula. Akhirnya, untuk mencipta Oreshnik, satu peringkat pecutan telah dikeluarkan daripada roket 3 peringkat Rubes dan inilah yang dinamakan Oreshnik. Oreshnik menerima kepala peledak yang diperbaharui dan sistem panduan. Ciri utama ialah blok kinetik yang berpisah. Roket ini membawa beberapa blok. Setiap satunya pada peringkat akhir akan berpecah lagi kepada 6 sub munisi. Dan mengikut perancangan, disebabkan kelajuan yang sangat tinggi, blok-blok ini sepatutnya mampu menyebabkan kerosakan besar melalui tenaga kinetik mereka. Walaupun tanpa penggunaan bahan letupan di dalam sub peluru tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, orang Rusia telah menggunakan roket ini sebanyak 3 kali. Sebenarnya, setiap satu berharga hampir $100 juta. Dan ketiga-tiga kali itu, kemusnahannya adalah minimum. Rupanya, semua ini hanyalah satu lagi penipuan, satu lagi propaganda dan cerita bahawa mereka mempunyai roket yang sangat moden. Sebenarnya, semua itu jauh berbeza. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini. Langgan saluran, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka. Selain itu, jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh berbuat demikian dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam keterangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi semua.